Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Alhamdulillah, jumpa lagi dalam video Pak Haji di YB Channel, Tim Pejuang Rakyat. Jangan lupa sahabat-sahabat, tolong like, tolong subscribe dan sharekan video Pak Haji kepada sahabat-sahabat kita yang lain. So hari ni Pak Haji nak buat sedikit komen mengenai kenyataan yang dibuat oleh Menteri Besar Negeri Sembilan. Mengenai isu pakcik petai. Beliau telah mengatakan bahawa jangan rakyat asyik nak menyalahkan pihak PBT kerana PBT hanya menjalankan tugas. Sebenarnya MB Negeri Sembilan ni dia tak faham. Rakyat tidak pernah mempertikaikan tentang tugas-tugas yang diberikan oleh PBT untuk menjaga keadaan di setiap negeri ataupun setiap daerah. Hanya yang rakyat pertikaikan soal tanggungjawab yang diberikan oleh PBT tetapi mereka tidak melaksanakan tanggungjawab dengan adil. Itu yang rakyat pertikaikan. Macam kes pakcik petai tu, memanglah rakyat rata-rata marah. Kenapa pakcik petai tu niaga di tempat parking motor kau kacau, tapi kalau warga asing meniaga di tempat-tempat yang tak dapat diluluskan, yang tak ada lesen pun PBT tutup mata. Ini yang rakyat marah. Ini yang persoalannya. Soal menjalankan tugas tu rakyat tak peduli pun. Kau nak jalan tugas, tak jalan tugas, kau punya pasal. Tapi kalau nak jalan tugas tu biarlah adil. Biarlah buat kerja dengan amanah. Buatlah buat kerja tu dengan tata kelola yang baik. Ini yang rakyat petikai. Ini yang rakyat rata-rata menceritakan tentang salah laku yang dibuat oleh penguatkuasa PBT. Jadi pasal Menteri Besar nak mengatakan rakyat jangan menyalahkan sebelah pihak, kena faham tentang PBT punya tanggungjawab. Rakyat tak salah sebelah pihak lah. Rakyat punya kenyataan, rakyat punya pertuduhan ataupun rakyat punya kritikan tu sebenarnya benda yang benar. Benda yang nyata, benda yang fakta. Rata-rata PBT dalam Malaysia ni semuanya tak buat kerja dengan betul, tidak buat kerja dengan adil, tidak buat kerja dengan jujur dan amanah. Mereka memilih bulu. Orang asing niaga, mereka tutup mata sebab mereka dapat yuran tiap-tiap bulan. Orang Melayu meniaga kecil-kecil, tempat yang biasa-biasa sekali meniaga pun dia orang angkut dengan tanpa ada belas ihsan. Ini persoalan dia MB Negeri Sembilan. Dia Selangor. Okey? Ni Pak Haji nak beritahu. Kalau pakcik petai meniaga dekat parking motor salah, dekat Selangor, di bawah Majlis Perbadalan Selayang, dia meniaga cuci kereta dekat parking kereta. Dekat parking kereta tu berapa lot tu semua dia dah kapur, dia buat tempat cuci kereta. Adakah majlis boleh bagi tempat cuci kereta lesen untuk meniaga cuci kereta? Ini persoalan dia. Ini ke yang dikatakan tanggungjawab? Ya, kalau tanggungjawab, buatlah yang betul. Kalau tempat tu tak boleh meniaga, jangan kasih orang meniaga. Pak Haji ada riki-riki. Tanya, ni majlis kata lu mau meniaga, tapi jangan taruh kemah. Nanti orang komplain. Sekarang ni tak taruh kemah pun memang orang dah komplain. Hari ni Pak Haji komplain. MPS, Majlis Perbadalan Selayang. Kalau tak puas hati boleh call Pak Haji. Pak Haji boleh tunjukkan kat mana. Sekarang Pak Haji tak nak cakap. Telefon Pak Haji. Biar Pak Haji tunjukkan. Tempat parking kereta. InsyaAllah nanti Pak Haji akan keluarkan dalam Pak Haji punya short video. Pak Haji akan ambil gambar. Pak Haji akan viral kan. Dekat parking kereta boleh meniaga cuci kereta. Cuba kalau orang Melayu kat situ meniaga. Sekejap dia dah datang angkut. Kan? Ini yang pekerja-pekerja cuci kereta semua bukan orang Malaysia. Itu semua orang asing. Orang daripada India. Kan? Jadi ini yang MB Negeri Sembilan kena faham. Bila rakyat marah, bila rakyat kritik, bila rakyat mengutuk, kena terima. Ini hakikat, ini fakta. Kebanyakan PBT yang ada sekarang dalam Malaysia ni banyak tak jujur. Banyak yang pergi makan yuran tiap-tiap bulan. Ini bukan soal tuduh, ini bukan soal fitnah. Ini kenyataan. InsyaAllah Pak Haji akan buktikan apa yang Pak Haji cakap ni bukan fitnah. Tempat parking kereta. Nanti Pak Haji akan tunjukkan tempat parking kereta juga lori-lori buah meniaga.
Orang-orang Type C berniaga. Pak Haji duduk situ lama. Pak Haji tak nampak pun MPS ke majlis penguatkuasa datang angkut. Seperti mana yang dibuat terhadap Pak Cik Petai. Pak Cik Petai tu pakai motor kapcai je. Letak bakul belakang motor. Yang ini terang-terang berapa lot parking buat cuci kereta. Buat dekat tepi kona pula tu. Tempat lalu lintas. Kan? Ini yang dikatakan rakyat jangan menyalahkan pihak PBT kerana dia menjalankan tugas. Ini bukan jalankan tugas. Ini tak jalankan tugas. Ini makan gaji buta. Dah makan gaji buta. Makan yuran tetap bulan. Lepas tu bagi anak bini makan. Lepas tu nanti dapat cuti, pencen, sibuk nak pergi umrah. Inilah adalah popuak ni. Jadi kepada YDP tu, jangan duduk pejabat, duduk dalam aircon. Turun padang, tengok apa penguatkuasa korang dah buat. Kan? Tengok korang punya penguatkuasa ni buat kerja jujur ke tak jujur. Jangan duduk kat aircon, lepas tu kulu kilir driver bawa kereta. Tengok keadaan. Sesekali buat spot check. Pegawai-pegawai yang duduk dekat pejabat yang ada aircon tu, tengok. Bila kita rakyat mengkritik, kau kata rakyat nak buat satu cerita yang buruk terhadap PBT. Tapi ini kenyataan. Pak Haji cakap ni benda yang benar. Bukan Pak Haji nak mengkritik suka-suka kepada pihak berkuasa. Ada juga yang baik. Tetapi yang baik ni sikit. Yang banyak yang apraknya ramai. Yang mangkuk ayunnya ramai. Kan? Jadi nanti Pak Haji nak suruh jawab lah. Pak Haji akan pergi ke tempat tu. Pak Haji akan ambil video. Pak Haji akan masuk ke dalam Pak Haji punya video shot. Pak Haji nak suruh MPS jawab. Adakah ini diberi lesen? Kenapa dah berapa lama? Dah setahun. Tempat tu dah setahun. Orang tu berniaga. Tidak ada gangguan. Pak Cik Petai baru berniaga sekejap. Berapa jam, berapa minit pun dah diganggu gugat. Kan? Jadi fikir-fikirkanlah sahabat-sahabat. Kita hendak ke orang-orang yang macam ini untuk menjalankan tugas yang diamanahkan oleh rakyat. Gaji-gaji mereka tu semua rakyat bayar. Kan? Jadi jangan merosakkan nama PBT. Disebabkan oleh segelintir puak-puak yang tak bertanggungjawab. Kan? Bukan Pak Haji kata ke semua, tetapi segelintir. Di segelintir ni lah yang kita kena jaga. So minta kepada semua YDP seluruh Malaysia, turun padang, tengok apa yang telah dibuat oleh penguatkuasa kamu. Kamu jangan duduk dalam aircon sedap-sedap. Tapi yang kat bawah, haru biru. Lepas tu bila rakyat kritik, kau kata rakyat nak salahkan PBT. Tapi sebenarnya memang PBT salah pun. Yang membuatkan rakyat marah. Kalau PBT adil, tak kira apa bangsa, buat kerja yang tak betul, melanggar peraturan undang-undang PBT, mereka laksanakan tanggungjawab dan tugas, rakyat okey. Ini bila orang Melayu je masalahnya. Puak-puak lain okey je. Ini yang rakyat petikaikan. Kan? Jadi kepada semua YDP, ingat gaji kamu tu rakyat bayar. Jangan buat kerja yang tak betul. Nanti dah pencen nanti baru sibuk nak menghadap Tuhan, nak pergi minta ampun kat Mekah, nak pergi umrah. Kan? Ini yang menzalimi rakyat ni kena settlekan dulu. Orang yang menzalimi rakyat ni, pemimpin-pemimpin yang menzalimi rakyat ni, doa dia Allah tak angkat pun. Tak angkat langsung. Itu ada dalam hadis Nabi yang sahih. Ingat kepada sahabat-sahabat semua, kita kalau boleh seluruh Malaysia, semua influencer kalau boleh ambil gambar, viralkan mana tempat-tempat yang PBT menjalankan tugas yang tidak amanah. Jadi biar dia orang sedar sikit. Inilah cara untuk memperbetulkan tata kelola mereka yang dah hancur lebur jadi debu. Itu saja sahabat-sahabat perkongsian Pak Haji untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa di lain-lain video. Jangan lupa balon tetap balon, langgar tetap langgar. Sekali wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.